So hi, selamat pagi semua. So hari ni adalah hari yang saya tunggu-tunggu. Bukan tunggu-tunggu lah, sebenarnya saya dipaksa untuk buat vlog hari ni tau. So saya suruh buat vlog, saya tak tahu lah diorang nak bagi hadiah kot. Sebab hari ni ada birthday saya, so diorang nak bagi hadiah. Tapi saya kena kerja. Hari ni saya akan jadi barista. Banyak benda yang nak kena buat ni hari ni. Order tak siap, apa semua tak siap. Aish. Tapi tak apa, hari ni saya tunjuk satu hari saya punya macam mana vlog one day wonder. Macam mana entah. Tapi satu hari saya tunjuk apa yang saya buat kat kafe, apa yang saya buat dekat saya punya kedai, apa semualah, apa yang saya buat aktiviti saya seharian, pergi makan ke apa benda ke. So let's go. Hari ni hari dia. Mek, abang semua dah set up confirm Tapi hari ni kau kitchen kan? Kau kitchen hari ni kan? Nasi tu Mek. Sorry tu sebab datang lambat. Semalam tidur lambat tu, main game. Lagi teruk tak tidur. Staff saya tak tidur lagi kan? Tak tidur lagi. Lepas tu jadi barista tengah buat bar. So jumpa korang sekejap lagi. Saya nak sambung opening kedai dulu. Yang penting tu opening kedai. Tengok nanti kalau ada customer saya record lah sikit-sikit. Tapi tak nampak customer, nampak saya je. Saya ambil order. Sedih. Pagi-pagi seorang-seorang barista. Barista lagi seorang tu masuk lambat. Tak boleh buat apa. Dah, jumpa nanti. Awan. Tapi kau betul-betul nampak tak tidur ni, Mek? Kau boleh tak nanti kau celup tangan nanti? Susah pula pegang kamera. Tak boleh lah guys. Ingat baru nak macam POV buka kedai kan. Tapi benda ni berat tau nak angkat satu tangan. So saya kena tak kamera dulu lah. So ini dia kedai saya bila dah siap set up pagi-pagi. Tada! Semat sikit. Nasi lemak itu jodohnya we are open. We are open dah buka. Hari-hari buka guys, tak cuti. Let's go. Hari ni 367 cup, InsyaAllah. So rutin dia pagi-pagi kita kena calibrate. Tapi disebabkan saya punya alamak, jap. So pagi-pagi rutin dia kena calibrate tau. So disebabkan saya punya barista dah calibrate dah. And saya memang setiap pagi kena minum Americano. So let's go lah, kita buat Americano dulu. Ke apron. Minum kopi pagi-pagi best tau. Saya tak tahu lah, dia dah jadi habit. Daripada dulu lagi memang dah jadi habit. Sarapan Meh. Selamat pagi Meh. Saya nak air? Tak nak. Cun. Dah siap. Shot dah siap. Oh, nikmat kan. Woo! Oh ya, saya nak tunjuk kat korang mak saya baru balik daripada Mak saya baru balik daripada Australia. So dia beli bin daripada Australia. Tapi bin dia kan yang sedap satu je, sea salt je. Ada Utopia Organic, sea salt, lepas tu Guatemala, Blue Mountain. Saya dah rasa semalam yang ni yang saya buat pour-over. Lepas tu minum, try. Rasa dia punya aftertaste tu sedap lah. Dia memang betul-betul rasa caramel dengan sea salt tu. Selalu rutin pagi-pagi macam ni lah. Kadang tak ada buat apa-apa sangat pun. Menung. Lepas tu sekejap lagi time lunch hour baru macam ramai sikit lah orang. Sebab orang nak makan kan. Orang makan nasi lemak datang sini apa semua. So memang selalu macam tu lah. Tak tahulah hari ni macam mana. Tapi tadi pagi memang dah ada 2-3 orang customer masuk buka shutter tu. Okay lah, which is alhamdulillah lah. Latte ready. Ni bang. Thank you, enjoy. Bang, sorry. Ni tadi ada loyalty card. Cuba kanan cawan dapat free satu air. Okay. Boleh? Thank you bang. Okay, terima kasih. Kamu lagi. Kal, hari ni Kal, apa kita punya plan? Kita punya plan? Hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis. Kau ni kan memang spoil lah. Tapi
Dah malah, aku malah rekod kau. So kita orang decide untuk balik dulu makan. Lepas tu baru pergi kedai balik lah. Tapi rasanya macam tidur sekejap kot sebab penat gila saya malam sampai subuh main Elden Ring kan. So rapat tu. Rasa macam tidur dulu kot. Tengok macam mana. Tapi sebab diorang dah okey dah kat kedai. So jumpa nanti lah. Malam, bukan malam. Petang. Petang nanti saya buat vlog balik. Saya sambung vlog. Sebab vlog pendek je rasanya ni. Tak ada apa benda yang aktiviti yang saya rekod ke apa-apa ke tak ada. So jumpa petang nanti guys. Cerita dia saya terlajak tidur guys. Saya tertidur petang. Pukul 7 baru sedar. Sekarang nak pergi kedai. Nak pergi kafe balik kan. Nak pergi kafe balik. Lepas tu kau net? Kenapa? Kau net? Tada! Ada apa? Anda di prank. Tengok. Nak tak? Saya dah agak dah. Saya macam dah dapat. Sebab saya macam dah dapat baca tau. Diorang macam tak bagi saya. Siapa? Diorang macam isteri saya dengan adik-beradik saya tak bagi saya pergi kedai. Siapa? Tak boleh lekat pula benda ni. Adik you yang mana? Yelah, you tak bagi I pergi kedai. You dengan I macam takut I pergi kedai. Tapi tak tahu kenapa. Ana ada call you ke? Tadi ada call. Dia Masa makan tadi? Sebab Kan dia memang selalu tanya you kat mana. tak, ni macam lain sikit. Sebab ni birthday saya. So saya tahu mesti ada benda yang diorang plan. Tak ada apalah. Sayang, I dah cakap dengan you. I tak beli apa-apa pun lagi dekat you. Betul lah, tak nak apa-apa. Tapi Ya, I tak beli apa-apa lagi dekat you. You bagi je lah tahu you nak ada apa. saya sampai semua guys. Kan Semua. you cakap birthday you minta nak rehat je. You nak tidur, you nak main game. Tapi penat sangat. Sampai nak main game pun tak larat. Kan I dah bagi you main game. Dia bagi you tidur petang. You Setengah kecewa. You dah berharap pula dah ada hadiah kat kedai. Tak ada. I tak ada beli apa tau. Okey. Tu bagi sebelah okey you. Okey. Sebelah okey you. Kenapa sebelah okey? Makin je lah sebelah okey you. Sebelah okey. Rasa semua orang ada kat situ tu. Diorang nak bagi hadiah. Diorang beli hadiah. Orang jadi. Kakak Along beli hadiah. I dengan Aan tak ada hadiah. Mana je? Mana? You tahu Along kakak boleh ada? You cakap tadi kakak Along beli hadiah. Ayang, you kena tutup mata. Tutup mata. Sakai lah tutup mata. Macam orang sakai lah. Engine tu. Tutup kereta dulu. Sakai lah. Tutup mata. Tak kena tengah ramai. Kena duduk luar dulu. So ni hadiah dia. Sebab dia selalu minta alamak. Dia selalu sangat cakap dekat parti saya. Suruh parti saya jual EXY dekat dia. So saya realisasikan apa dia nak. Ya, macam ni buat yang tangan kau tengok. Okay lah, sama vlog balik. Macam ni? Mana nampak? Pegang lah. Mana? Macam tu. Sekarang ni saya dah tahu. Saya macam dah dapat agak dah. Saya macam dah dapat agak sampai kedai kena tutup mata. Tapi tak tahulah apa benda sebenarnya. Saya macam dah dapat agak tapi saya tak tahu apa benda sebenarnya ada. Kan? So, susah sikit lah. Susah sikit nak teka. Saya tak tahu. Kat luar ni ramai orang ke? Serius lah? Kau sumpah tu. Kau memalukan aku tu. Sumpah kau memalukan aku. Dah lah kena tutup pakai plastik pula tu. Dia sempat ambil. Apron plastik. Perempaan tadi. Apa perempaan? Perempaan sekarang. Apron dapur dia bagai. Ni bagi I jap. Bagi I sambung vlog you, okay? You tunggu sini, okay? So ni adalah hadiah dia. Okay nah, pegang balik. Pegang balik. Pegang je tak? Ya, ada bombok. Bombok sini lah. Sekejap. Tolong bukakan pintu. Depan sikit ada tangga nak masuk pintu kafe.
Ada apa ni? Ada kamera macam ni? Sebelah dekat sebelah you. Sini. Okay. Kita dah ready nak celebrate. Mana kamera ni kamera? So sekarang diorang cakap diorang dah ready untuk celebrate tapi tak tahu celebrate apa. Happy birthday lah tapi tak tahu macam mana. Dah belum? Dah tekan rekod kan ni? Dah. Sini lah. Mana Wan? Kat mana Wan? Mana Wan? Mana Wan? Sini bang dulu, sini bang dulu. Mana Wan? Sini. Asal bawa KFC tu? Yang best-best lah. Kau jangan tertekan gila. Yang mana satu tu kan? Jangan tertekan. Ramai sangat ni orang ni. Korang dah mandi belum ni? Ha? Macam-macam bau dia campur. Campur bau. Terima kasih semua. Ramai gila orang. Makan. Dah makan. Oh, potong kek dulu. Masuk. Ke mana? Masuk. Cuba you pusing belakang. Dad, tak nampak muka Dad. Dad, naik sikit Dad. 1, 2, 3. Potong kek. Happy birthday. Dah. Makan. Jom makan. Dah agak dah, saya memang dah agak. Saya memang dah dapat agak dah benda-benda macam gini. Hi, welcome. Saya memang dah dapat agak dah benda-benda macam ni. Sebab diorang memang dah plan. Saya nampak macam kenapa diorang distract saya daripada pergi datang kedai apa semua kan. So memang benda ni dah dapat agak dah. Ada ni lah. Wah. Happy birthday Domat. Terima kasih Domat. Happy birthday Dokal. Happy birthday dong ya. Bulan 6 bulan 6 kan? Ya, bulan 6. Lepas tu Mamat bulan 6. Lepas tu aku bulan 6. Lagi apa bulan 6? Apis dengan Alung bulan 6. Makan. So sekarang ni biar diorang makan tu. Nantilah saya sambung vlog saya tengah. Nanti saya sambung. Sekarang ni siapa punya rancangan? Siapa punya plan? Ha? Akhirnya. Kenapa you buat macam ni? Ramai orang malu lah. Dah lah semua. tak tahu nak berikan you apa. I tak ada hadiah pun tu. Lepas tu semua staff pula tu ada? Semua orang beli hadiah. I tak ada beli hadiah pun. Ya? Oh, diorang dua lah tadi yang adjust benda tu. Lepas tu Mamat masuk pukul apa? Tak Kesian tahu. dia. Tapi dia tak tidur hari ni. Kesian dia. Ramai orang. Semua staff ada. Yang area Sungai Buloh. Itu ada ES5. Panggil orang tu nak beli. Semua ada. Sungai Buloh. Staff kat Sungai Buloh semua ada. Ada yang dah balik lah. Ada hostel dah balik dah. Ada yang dah cuti, ada yang dah balik apa semua. So Yang cuti semua ada. Mikdad tadi pagi dia pergi dating tau. ni siapa ni Pak An tak ada? So saya nak ucapkan terima kasih kat semua yang jadikan benda ni. Thank you. Saya surprise sampai saya macam nak cakap macam mana.
nak buat apa, nak react macam mana lah. Dia macam tu lah. Saya memang tak pandai nak react, tapi happy lah tengok diorang semua dapat makan apa semua. So saya masuk kereta sekejap. Tapi makanan tu kakak yang beli. I Hmm. beli kek dengan dekorate tu je. Saya masuk kereta kejap. Saya buat video pendek macam ni sebab nak cakap depan diorang malu rasa segan. So cakap kat sini macam okey lah sikit kan. So thank you, happy birthday to me, selamat hari jadi. Saya punya doa, saya punya harapan, moga saya terus sukses, rajin, jadi suami yang baik, suami yang berguna, anak yang berguna, Amin. anak yang baik. Amin. Lepas tu itulah, tu je. InsyaAllah kalau ada rezeki jadi bapa yang baik ke. Amin. Kalau belum ada rezeki lagi jadi bapa kucing yang baik. So okey, itulah. Selamat hari jadi Bang Sudu. Bye bye, jumpa korang next video ke. Boleh? Sambung lah. Jangan post dekat status nak malu. Sambung. Dah. Kita bagi Amran video ni kan. Kenapa? Ada. Ni apa benda ni? Ada apa ni? Ni siapa? Apa tu? Oh, kabinet. Boleh. Kak Long, Siap. panggil Kak Long. Dia bawa jumpa ni. Korang nak bagi hadiah ni? Hadiah? Ada hadiah? Cik dia dulu depan ni orang ada kot. Ada Kak Long. Oh, dia tengah suap anak buah dia. Kenapa korang tunggu ramai main depan ni? Kau tunggu depan. Dia nak cakap dengan you. Apa tu? Abang Daus, kesian dia tak dapat makan. Tak payah lagi Wah, banyak tau. Tak apa, habis saya makan kedai mamak. Tak salah, minta duit kat Angah. Apa hal saya pula asal minta duit kat saya? Tutup mata? Kau nak aku tutup ke kau nak tutup sendiri? Okey, aku tutup sendiri. Betul. Okey. Janji Janji. kita orang. Siapa punya ni? Jom. Janji. Tunggu sini je lah. Siapa punya tu? Apa-apa isteri dulu kan Nek? Okey. Mana? Nak Dia tahu. Sini ya. okey. Yang apa kata you tutup mata dia? I tak percaya dia. Tak. Kau kena berdiri dengan hadap sini. Yang tu. Dengan hadap sini. Okey. Pakai plastik. Tak payah pakai plastik lagi. Tak, kau kena pusing dulu supaya kau tak tahu kau kat mana. Pusing, Kak Tira lepaskan dia. Pusing. Tutup mata. Pusing lagi. Supaya dia pening je. Aku dah jalan. Jalan pergi jalan. Sikit. Sini. Okey, pusing. Pusing. Nanti dia pening dekat. Okey. Vlog you nampak you ketak ni. Tak tahu lah. Dekat sangat ni. Korang lah rekod kot. Ini sikit. Jangan nampak dia nanti. Ayang tutup mata. Tak. You pusing sana. Kena ni. Apa benda lagi ni? Saya betul-betul tak nampak tau. Saya betul-betul tutup mata. Saya betul-betul tak tahu apa benda yang diorang buat ni. Diorang cakap diorang nak bagi hadiah. Tapi saya macam lost. Hadiah apa benda yang diorang nak beli? Apa? You cakap apa? Tak tahu apa benda yang korang buat. Tapi korang cakap korang nak bagi hadiah. Tapi tak tahu hadiah apa. Apa benda kenapa yang kena pusing-pusing lah apalah. Kamu berikan apa-apa. Tak tahu you tengah. Terima. You beli apa? Tak tahu you happy ke tak? Ni you beli apa ni? I tak tahu you happy ke tak? Okey. Kalau you tak happy jual ke? Tak, you benda apa? Kenapa jual? Okey. Sabarlah, jangan buka mata. Belum lagi. Kan, kau kenapa gelak? Surprise. Apa benda kat best ke tak best? Oi, best kan. Sumpah. Orang memang ni. Memang best lah. Okey. Okey. Tutup mata dia. Pegang mata dia. Tutup mata dia. Okey. Jangan buka. Okey. Reverse. Apa benda ni? Para jadi. Betul budak ni. Okey. Saya kira nampak ke tak kan? Tak tahu. Pergi ajak. Okey, nampak. Kan nampak apa? Nampak kamera. Okey. Okey. 1 2. Saya jangan jual tau kalau you tak happy. Kita. Sama-sama. Ada kereta? 1
Ni daripada ni daripada siapa? Dari I. Okey. 1, 2, 3. Ni betul Daus. I beli kat Daus lah. Ni betul Daus kan? I beli kat dia. Ni betul Daus. I beli kat dia dah. Ya. Berapa bang? Berapa bang? Ni. Ni ya? Wah. Oh, pacak siang macam ni. Oh. Beli kat mana ni? Wih, betul dah. Ni pegang. Wih. Baru restore. Wih, Spider. Tahu beli kan? I beli. Tak beli kat mana? I, Wah, dia Spider. happy tak? Happy. Ini yang jual tau. Tak jual. Dia dah bandar dah tak pakai motor Abang Daus dah. Macam baru ah. Ya, fully restore. Ini tengok mileage dia. Angah ada motor sendiri. Tengok mileage Dia dah tak dia. payah pakai motor. Gempat dah. Tapi tak ada minyak yang. Isi minyak dulu. Apa? Tak, ni okey. Letak dalam sikit. Woi, dapat Yes Spider. Serius ah? Lepas tu nama siapa ni? Besok baru tukar nama. Oh, Oh, kejap lagi. jap. Tampin. Ala dengan Pakai ni. I minta tolong Aan pergi carikan. Beli dapat kat mana? Market. PJ. PJ. Lepas tu siapa yang pergi ambil? Yang pergi ambil Alung dengan Weh. Aan habis teracun ke ah? Tak, masalah belum bawa dia dah buat pacar. Tak, Aan habis teracun kat Angah tu. Kenapa? Nak teracun? Dia nak beli ke? Beli tu. Spy bear tu. Banyak. Kan? Dia ada banyak gila. Cik dia ada. Bila cik dia sampai. Kau dah pacak depan dia. Angah happy kan? Happy. Tadi cakap aku. Tak, yang ni barulah betul-betul Angah happy dah. Happy. Babe, kat ni nak tambah box. Nak buat pacak senang sikit. Happy. Terima kasih. Terima kasih sayang. Happy sangat. Yang motor Angah ya? Yes, Spy. Wih, fully restore baik tu. Nombor plate apa? 4919. Spy. Lah cakap dia punya kereta Aan. Kenapa? Aisyah dia dah bawa balik kereta tu lagi. Yes, Spy. Terima kasih sayang. Yes, Spy. Unexpected. Tak dapat satu dia apa Yes, Spy jadi lah. Okay tu. Hidaman tu. Gila. Yes, Spy dul. Jangan main-main. Cakap you tak beli apa-apa. Lepas tu beli Yes, Spy. Cakap tak beli apa-apa. Lepas tu beli Yes, Spy. Kan surprise. Ambil dah balik dah. Siap dah ambil. Patutnya minggu ni dia tak nak OT tau. Gua ada motor tau. Thank you Kamarul. Zul. Gua ada motor Tiao. Gua ada motor. 9 kat luar. Nanti jumpa. Gua ada motor tau. Gua ada motor. Uish, apa? Tak sangka. Happy. Ni happy gila. Ni happy gila. Bersama dengan Noh. Kan dah cakap Len. Betul Len. Ni kakak kan? Dah cakap dah. Dah teka. Pakai. Dah betul lah tu. Ini tu. Ini bukan yang pejam mata lu. Buka pejam mata. Alah. Ada sarung. Sebab kau dengan Tira gentleman sama. Wih. Seling. Macam Starboy kan kita memang Starboy. Terima kasih Kak. Cuci muka. Hi, welcome. Haikal buat projek. Nah, tidur cepat. Tak ada. Sebab botol dia special.
Mau Dia buka? tak, boleh buka lah. Oh. Tak ada nama sebab dia botol dia special. Itu yang terbaru. Sedap bau dia. Kita dah tak? Dah. Ni esok nak pergi expire. Pakai spray dulu. Pergi solat Jumaat pakai perfume ni. Buat gila bau. Terima kasih Kak Lo. Tu masuk situ dulu. Ha? Nanti pakai es. Ni untuk jalan boleh lah pakai. Kalau Dinner. kalau tak jalan pakai opai dah lah. Terima kasih Kak Lo. So ni hadiah kedua. Dah kata ya? Belum. Ni G-Shock daripada Along. Ni gua dapat teka ni. Ni mesti yang macam aku minta Gaan ni. Aku tak tahu dia minta Gaan. Gaan dah tahu ke? Nantuk. Sekejap. Apa clear? Oh, yang ni yang baru punya kan? Clear kan? Oh, ini aku memang minta ni dekat Gaan. Colour tu? Bukan, colour Wira. Colour silver. Silver bukan apa dia tu? Ya. Asal nak sama? Tapi dia dah beli dulu. Kita orang macam tengok colour ni macam ni hangat benteng. Semat dua aku suka dua ni. Tahun ni kita orang beli yang pelik-pelik untuk kau. Ini best tu. Terima kasih bang. Terima kasih tu dapat G-Shock. G-Shock ni memang saya memang dah lama kau saya beli kat Atoy. G-Shock. Lepas tu dapat YSL. Lepas tu dapat Gentle Monster. Nak beli lagi satu tapi yang best stop. Yang mana? Yang ada bumper kereta. Aduh yang tu. Itu yang Itu yang ngenap betul-betul tu. Tak, itu habis stop dekat Malaysia dah. So vlog semalam saya tak sempat nak habiskan. Saya macam penat gila satu hari. Saya nak tunjuk yang saya nak pergi kerja naik expire baru saya guys. Ingat kalau pakai kereta motor lama macam ni memang kena sentiasa panaskan enjin dulu sebelum gerak. Assalamualaikum. So saya dah sampai cafe. Saya nak open bar. So saya nak ucapkan terima kasih dekat semua yang sambut birthday saya semalam and siapa-siapa yang terlibat, especially saya punya wife, family, tu semua staff yang ada yang terlibat. Terima kasih banyak sebab menjadikan benda ni. Sebab yalah saya tak pernah ada birthday party, tapi semalam sebabkan tak tahulah, rasa happy lah ada birthday party, semua orang berkumpul apa semua. So saya happy. Walaupun birthday saya kena kerja. So happy lah, sangat-sangat happy. So terima kasih semua kat korang. Saya akan end vlog ni. Saya insyaAllah kalau tak ada masalah apa-apa, saya akan usaha untuk rajinkan lagi upload vlog apa semua. Sebab sekarang ni bukan sebab tak nak upload vlog, cuma masa yang mencemburui saya. Busy guys, sangat-sangat busy. So jumpa korang on the next vlog. Thank you so much for watching. So jumpa next time. Bye bye.